Hai korang, setelah lama betul kita tak berjumpa. Kali ni kita berjumpa lagi dengan trip pergi Zoo Taiping. Kita orang nak pergi Zoo Taiping hari ni. Kebetulan ada kerja kat situ. Sambil-sambil tunggu benda tu siap, kita orang decide nak pergi Zoo Taiping. So Aisyah tak tahu video ni akan habis ke duk Aisyah record, tapi Aisyah akan cuba sebaik mungkin untuk record bagi habis. So Aisyah dah prepare beberapa barang untuk kita masuk, dan untuk anak kita Aisyah harap perjalanan hari ni lancar. Saya pening dah bau dengan perfume saya sendiri. Saya kena buka supaya saya tak pening dengan bau perfume saya. So Aisyah jumpa korang bila dah sampai kat sana tau. Kamera saya ni lah, dia memang tak membantu sangat. Tak boleh. Di sebelah kanan adalah pameran itik Mandarin dan tupai Burma, merupakan spesies itik yang dikenali dengan kepintarannya. Haiwan endemik Kepulauan Borneo ini mempunyai jangka hayat selama 35 hingga 45 tahun. Dan terdapat sekumpulan simpanzi yang berasal dari benua Afrika. Tidak seperti orang utan, mereka lebih bersifat sosial dan agresif. Anak chimpanzi akan sentiasa bersama ibunya selama 10 tahun sebelum hingga 30 tahun. Dan diagnosnya ialah rupah fennec, adalah rupah terkecil yang dikenali dengan sekitaran gurun. Adalah haiwan nokturnal. Mereka aktif pada kandang, seterusnya menempatkan spesies primat yang dinamakan berwarna merah atau terbesar. Haiwan ini aktif pada waktu malam dan bersaiz sekitar 6 hingga pantas apabila terancam. Yang berjaya dibiarkan oleh Zoo Taiping dan Night Safari. Diet utama bagi rusa ubi adalah dengan taburannya sekitaran belantara Thailand. Lebih dikenal sebagai Raja Rimba. Singa lebih gemar bersosial atau hidup berkawanan berbanding dengan spesies kucing lain. Singa merupakan dan licik memburu. Di sebelah kiri lubuk. Dan di pameran ini adalah konsep kandang terbuka yang mampu mewujudkan suasana semula jadi. Yang aktif dan tangkas memanjat pokok, serta mampu berlari dan berenang dengan pantas, iaitu harimau bolong di dalam kumpulan burung yang tidak boleh terbang. Burung kasawari betina mempunyai saiz badan yang lebih besar berbanding burung kasawari. 40 liter air untuk minum.